Assalamualaikum kepada semua penonton video ni. Jadi Alhamdulillah, kata saya ada Nabil Abdul Wahab selaku pengasas Maniti Aura. Jadi orang kata minyak Maniti Aura ni, minyak terapi Maniti Aura ni, Alhamdulillah orang kata telah 6 tahun di pasaran. Yang mana minyak Maniti Aura ni kita ada 2 jenis minyak lah. Yang pertama sekali minyak terapi Maniti Aura yang original, yang didatangkan dalam botol kecil saja macam ini. Botol dia 15 ml botol ni, untuk berbagai kegunaan lah, terutamanya masalah saraf. Yang kedua, minyak ni yang telah kita upgradekan, iaitu minyak terapi Violet Blue ni. Minyak terapi Violet Blue ni yang mana kita buat bukan saja untuk pasaran Malaysia, tetapi juga kita buat untuk ekspor lah. Yang mana Alhamdulillah sambutannya sangat-sangat bagus. Minyak terapi Violet Blue ni didatangkan dalam botol yang sangat istimewa, kecil saja botol dia 30 ml. Jadi saya nak ceritakan sini apa kelebihan kedua-dua minyak terapi Maniti Aura ni yang telah hampir 6-7 tahun di pasaran yang mana telah mendapat respon positif, testimoni dengan pelbagai masalah kesihatan. Jadi yang pertama sekali, minyak terapi Maniti Aura yang original ni. Minyak terapi Maniti Aura ni, dia ni orang kata untuk kegunaan lenguh, kebas, lesu badan, badan tak bertenaga, untuk pelbagai masalah. Pada mulanya saya lebih, pada peringkat awalnya saya tekankan masalah saraf, tetapi juga yang untuk tahun 2014 baru-baru ni kita dah upgrade kan, iaitu kita ada buat terapi dengan bacaan doa dan juga bacaan Al-Quran 30 juzuk juga kita bacakan, supaya menambahkan lagi kekuatan dan keberkatan minyak ni untuk mempelbagaikan cara kegunaannya, terutamanya bagi menambahbaikkan bagi mereka yang ada masalah spiritual juga. Jadi minyak terapi Maniti Aura ni, cara guna dia ada di dalam kertas ini lah. Setiap produk kita memang ada cara guna dia. Yang pertama sekali, minyak Maniti Aura ni, dia ni adalah gabungan daripada 2 elemen, iaitu magnetik dan aura. Apa dia magnetik? Kalau kita tengok dekat video dekat sini, magnetik ni dia ni sebenarnya dia mampu mengimbangkan semula ion positif dengan kita. Kalau kita tengok kat sini, dia badan kita, kalau kata badan kita lemah atau badan kita berpenyakit, di charge badan kita tidak sekata lah, positif dengan negatif dia tidak seimbang. Tetapi apabila lepas kita kenakan medan magnetik terapi tadi, biasanya orang pakai geram magnet dan sebagainya, dia akan menjadi lebih seimbang. Jadi keseimbangan ini akan membantu proses sel untuk menyerap lebih banyak oksigen dalam badan kita, akan membantu sel menyerap lebih banyak kata vitamin atau nutrien, membantu melancarkan perjalanan darah. Yang kedua, dia ada tenaga gelombang aura, yang mana tenaga gelombang aura ni dia ada aura, yang mana kita bukan saja dapat mengimbangkan ion-ion tadi, tetapi juga secara spiritual ni. Contoh spiritual ni saya katakan contoh dengan doa, benda yang tak nampak tetapi dia ada. Ini membantu proses-proses penyembuhan, iaitu dengan semuanya dengan izin Allah SWT. Jadi cara guna dia, saya bagi tahu cara guna dia. Untuk kedua-dua minyak ni, cara guna dia adalah sama. Cumanya yang Violet Blue ni, harga dia untuk pasaran Malaysia, harga dia yang ni RM60, yang ni masih lagi RM29.90. Walaupun harga dia punya volume dia 15 ml dan yang ini 30 ml sekali ganda, harga dia pun naik sekali ganda. Tetapi kelebihan dia yang minyak terapi Violet Blue ni, dia punya tenaga gelombang aura dia lebih, yang mana dia lebih power lah, terutamanya bagi mereka yang ada masalah saraf. Cara guna dia, saya bacakan cara guna dia supaya pengguna-pengguna mudah untuk menggunakan produk Maniti Aura. Yang pertama sekali, kita sapu di nadi luaran, di lengan, betis, tapak kaki, di belakang leher, pinggang atau mana-mana anggota yang sakit lah. Kita sapu 4-5 kali satu hari. Kemudian disyorkan seketika kembung perut, angin dalam badan berlebihan, dan juga kita kalau ada buasi, kita sapu pada buasi, ataupun kita sapu pada di luar botol minuman. Katakanlah ini botol minuman kita sapukan botol air kosong lah. Kemudian air dia kita selawat baca doa buat minum.
Dan juga kita boleh juga titikkan sedikit ke dalam air kopi ke ataupun air teh ke, setitik, kemudian kita kacau-kacau dan kita minum. Dan juga pada peringkat awal dia dulu memang saya tak galakkan orang minum, tetapi orang kata dah 7 tahun pasaran kita dapat testimoni yang titik tu, yang minum tu lagi bagus. Jadi yang kalau ada masalah orang kata merokok, berhentikan merokok, kita sapu di bahagian dada dan juga di puntung rokok tu, di bahagian yang kuning tu kita letakkan satu titik, kan? Kemudian cara yang kedua, gunakan ni, kita sapukan minyak tadi di bawah botol air. Di bawah botol air, dan airnya tu kita boleh buat minum. Dan juga bagus juga untuk membersih muka lah, untuk menyegarkan dan menaikkan sikit seri wajah. Dan juga kalau ada sakit gigi, kita boleh kumurkan dengan air tadi. Kemudian kita sapukan minyak ni di kening, di bahagian kening. Sapukan minyak ini bahagian kening, biar ada dia punya orang kata tenaga gelombang aura yang membantu menaikkan seri wajah. Dan juga cuba tak tahu kan, kita cuba dulu. Jadi yang keempat, cara dia kita boleh titikkan minyak terapi magnetik aura ni ke dalam botol shampoo, sama ada shampoo batap kita ataupun shampoo rambut. Tujuan dia itu menyihatkan akar rambut dan juga mengurangkan masalah keguguran rambut. Kerana akar rambut tadi akan menjadi kuat lah, sebab tindak balas magnetik macam mana yang saya terangkan tadi lah. Dan juga kita boleh juga sapu di titik dalam minyak rambut, ataupun kita boleh titik di atas tapak tangan macam ni. Katakanlah kita sebelum kita pakai rambut ni, jadi amalan saya setiap pagi kita ambil macam ni, titik, kemudian ambil minyak rambut, kita pakai dan kita sapukan makan rambut macam ni, kan? Memang sangat bagus untuk kekuatan akar rambut kita. Dan juga kita sapu di bawah botol, sapu di bawah botol air, sapu di bawah botol air tadi, air di rumah minum saya dah terangkan. Dan kalau ada gatal-gatal kulit gatal-gatal kulit, apa yang tuan-tuan perempuan patut buat sama juga macam tadi, kita titikkan di atas tapak tangan kita, 2 titik, atas 1 titik, kita ambil krim yang beli kat farmasi tadi, yang krim putih biasa, krim gatal-gatal tu, kita sapu dan sapu bagi rata 2 kali 1 hari. InsyaAllah dia akan membantu sebagai pemangkin, mempercepatkan lagi proses pemulihan. Dan juga untuk urutan anggota badan, urutan anggota badan kita syorkan supaya minyak tadi dicampurkan di dalam dengan bam magnetik aura. Jadi kita titikkan dalam bam magnetik aura tadi, dan juga kita ambil tu, kita buat urutan. Kalau ada bam magnetik aura, kalau misalnya dekat rumah ada bam lain pun, insya-Allah kita boleh pakai juga. Tetapi saya syorkan guna bam magnetik aura. Sebab apa? Dia punya tenaga gelombang bam sini pun dah orang kata lain dia punya ni. Kemudian untuk mandian, kita boleh titiskan setitik dalam bekas mandian. Kemudian kita kacau-kacau dan kita baca doa, selawat, dan kita mulakan mandi untuk meningkatkan aura badan kita. Dan juga untuk kegunaan pelajar, sebenarnya pelajar ni kadang-kadang dia mudah mengantuk, jadi malas. Jadi kita boleh titikkan di dalam besen, kemudian kita suruh dia rendam kaki sekejap. Tujuan dia tu menstabilkan cas badan dia. Jadi kalau dia ada cas negatif yang malas-malas tadi, dia akan ikut keluar dan dia akan gantikan dengan cas yang baru. Kemudian yang paling bagus sekali apabila kita pergi ke mana-mana, ada orang tanya saya kenapa botol ni kecil sangat. Sebenarnya botol ni dia reka bentuk supaya kita boleh simpan dalam poket. Itu maksud dia. Jadi ibarat macam orang pakai gelang magnet, dekat tangan dekat tangan dia pakai gelang magnet, sama juga. Bila ini disimpan dalam poket, dia akan memberi kita punya keseimbangan cas badan kita, dan kaki kita akan rasa lebih bertenaga. Dan kalau biasanya kita akan buat demo keseimbangan badan, kekuatan dan keseimbangan badan, kita boleh nampak macam mana perbaikan dia, insyaAllah. Jadi pergi ke mana-mana, saya syorkan seluruh Malaysia supaya membawa dalam poket. Kerana bawa dalam poket ibarat macam anda pakai gelang magnet yang harga RM1,000 ataupun pakai pendant yang harga RM1,000.
Kemudian yang orang kata kepada kaum lelaki khasnya jadikan amalan supaya menyapukan di bahagian sulit lah, di aset lelaki kita sebelum kita, selepas mandi. Dan selepas mandi kita dah lap kering-kering, kemudian kita sebelum ambil wuduk kita sapukan secara menyeluruh. Yang itu kita akan cerita dalam bab yang lain lah. Jadi dia punya kelebihan dia, kita sekali kita buat waktu mandi sepanjang pagi dan selepas mandi petang. Kalau boleh kita sapu sikit di bahagian pinggang kita. Ini orang kata untuk masalah aset lelaki, masalah dan kita untuk melancarkan perjalanan di bahagian aset lelaki. Dan juga kalau nak bersama pun boleh juga kita gunakan secara terus, itu kita sapu di bahagian aset lelaki tadi. Jadi itulah orang kata cerita tentang kelebihan dua minyak terapi maniti aura ni. Dan kita dapat respon ni yang Boleh Blue ni, yang orang kata respon dia memang lagi bagus. Bukan saja di Malaysia, malahan di Singapura, di United Kingdom pun, di Thailand pun memang sangat kita syorkan. Terutamanya bagi mereka yang kerja berat, orang kata kerja berat, kerja yang menggunakan otak selalu stres, dan juga kepada mereka yang bersukan, memang sangat bagus. Pergi mana-mana pakai minyak terapi maniti aura. Jadi kalau anda boleh tengok dalam YouTube, contohnya kalau anda nak cari anda ada masalah, contohnya kencing manis, betul ke minyak ni boleh membantu merawat kencing manis? Jadi anda type kat YouTube maniti aura kencing manis, nanti dia keluar macam mana testimoni. Dan 6 tahun dah di pasaran. Tambah pula yang terbaru, kita terapi dengan bacaan Al-Quran, memang lagi mantap lah, InsyaAllah. Jadi harga dia pula, harga dia yang RM29.90, yang ini harga dia RM60. Jadi tadi saya dah cakap tentang produk, kelebihan dan cara nak dapatkan produk ni. Yang pertama sekali, anda boleh dapatkan di 21 cawangan pusat rawatan Al-Ansar Health yang berada di seluruh Malaysia, dan juga anda boleh dapatkan di kebanyakan kedai-kedai jamu juga ada jual, dan juga kita boleh dapatkan, orang kata boleh secara online pun boleh juga. Jadi apa-apa pun anda boleh hubungi talian saya sendiri 0127212184 yang terbaik.